Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada malam ini kita akan bermain Mesin Children Seram. Let's go. Moshi. Hello. Sato, it's been a while. Oh, long time. Yamada was it? Yeah, that's my name. I heard you become a bully detective? I can understand your decision, especially after the accident. I feel for you, but that's why I want to tell you about this. I believe you can help us by the time another. Explain the detail in the person. I'll be waiting at Neko Nome. See you there. Awak nak apa, cing? Dia nak jadi kucing ke? Awak ni biawak kan? Awak biawak kan? Dia mengaku dia biawak. Bagus kucing ni. Reach dah. Alright, let's go. Flashlight. Mana flashlight? Flashlight tak ada, cing. Okey, ada. Okey. Hello. Saya nak report budak hilang. Thanks for coming, Sato. So, to put it simply, 3 junior high school students went missing, but we suspecting that it's not case of kidnapping. One of the kid parents overheard their conversation of meeting up or not. Okay, he can be quiet by mouth, but don't be too harsh on him. He should be talking back at break at the back there. And one more thing, if you want to save, come talk to me. Okay. Dah. Nak pergi mana? Jangan duduk atas keyboard aku, cik. Rosak keyboard tu. Kau tak dapat duduk tempat lain ke? Okay, let's go. Tengok tu. Punuhlah keyboard aku. Mu duduk atas gitu. Okay, nak pergi mana ni? Mana ni? Okay. Gelapnya. Ada 4 polisi. Okay. Apply. Oh, curah sangat ni. Curah sangat, geng. Kurangkan sikit. Alright. Okay, let's go. Nak pergi mana ni? Cari pergi pantai. Aku naik ke polis ke? Aku tak tahu apa ni. Allah, lapus uluh dia. Petai. Allah. Allah, lapus uluh pun. Pergi mana ni? Apa game ni? I want to save. Oh, save. Nanti. Mana ni? Mari balik lah. New game. Hello, Sato, it's been a while. Aku ni perempuan ni ke aku siapa? Yamada was it? Yeah, that's my name. Mana satu? Siapa perbualan siapa ni?
You become bully detective, I can understand. Nekonome. Nekonome. Saya kena pergi kat Nekonome. Nekonome. Mana aku tahu Nekonome bahasa Jepun. Nekonome. Thanks for coming, Sato. So, aku Sato. To put it simply, Funahashi. He can be the quiet but the... Oh, aku kena. Oh, one more thing. If you want to save, can talk to me. Okay. Nak kena borak dengan member kat belakang tu. Aduh. Engkau ni aku hempuk juga engkau kan. Tengok. Ha? Oh, don't talk to me. So, I thought I might have Yamada-san talk. Not really a detective. Well, aku tak faham. Yamada-san told me. Mana satu? Perbualan siapa ni? Mizuki. Okay. Let's go, Mizuki. Bro, kita orang keluar dulu Muka macam minta kaki. Tu. So aku drive ke? Aku drive ke? Jepun belah kanan kan? Kenapa dia bagi suruh look around Oh, member akan. Oh, okay. Terkejut aku. Kurang ajar. Who are you? Well, my friend, if you're here for Mizuki, should know point of coming inside. Mizuki gone. Can you please go away? You're not even the police. Who do you think you are? I'm detective, makcik. Tak kenapa aku macam pendek sangat aku ni. Saya akan mencari orang hilang Saya tak dapat kerjasama daripada mak dia. Jadi saya cuba tengok sekeliling dulu. Takut ada hint apa-apa. Di manakah hilangnya Mizuki? Di manakah hilangnya Oh, ni apa ni? Anjing mampus ke? Hey, doggo. He's still breathing. I guess he just old. Oh, okay. Dia ada anjing tua. Kenapa rumah dia macam ni? Okay, Mizuki dia ada mak. Mak dia tak nak bekerjasama. Dan Mizuki ada anjing tua. Anjing tua. Okay, let's go. Kita pergi seterusnya. Ada apa kat depan tu? Siapa pula budak ni main kat depan rumah ni? Keilam mu. This swing meter is way. No matter how I swing it, it's never turn. This isn't so fun. Kan aku yang colik budak ni, aku jual kat Siam. So
Macam mana? I'm glad you asked. My family, I struggle with the mask shortage. Could you please find me some masks we could use? My family can't live without them. That's why I'm using actual masks instead, so we can save on the stuff. Tu je. Lepas tu, halo. Muka dia. Could you come with me? Well, I'm not good at this kind of thing. Please. She want to unless it's the police. Fine, I understand. Don't blame me if nothing happen. Okay. Okay. Moshi moshi. Oh, terkejut aku dia keluar. You okay? Pula. Akiko's. Akiko house. Ush, gila rumah dia. Engkau tinggal sini je. Follow lah aku. Oi. Seram aku tempat rumah Akiko. Apa ni? Surat khabar. Takumi 1-12 were found in Nagoya City, Aichi Prefecture. Single mother. Seorang perempuan kulpritnya. Mana rumah Akiko? Kenapa seram sangat rumah Akiko ni? Ni rumah siapa ni? Iswami offer something. Pula dah. Mana rumah Akiko? Oh ni. Ada tangga. Hello, mochi-mochi. Sumimasen. No one answering. Maybe there's someone around. Okay, kita terkejut aku. Dengan pokok aku terkejut. Oi, terkejut aku. Alah, mochi-mochi. Tu ada mochi. Mochi dulu lah. Mochi. Hi, Mochi. Guess that scares me like that. I thought I was gonna strain my back. What are you looking for? I apologize for interrupting. My name is Sato. I heard Akiko has gone missing. I am trying to gather evidence. Might I have a look inside the house? Oh, is Akiko okay? She was acting very strange lately. Oh, I'm serious now. Please find Akiko. I believe in you. And of course, take a look inside the house as much as you like. Oh, bagus makcik ni. Makcik ni bekerjasama. Slow lembab jalan. Alah, Islam. Ke boleh masuk je? Boleh masuk je ke? Dia tak gerak dah. Dia tu main pusing tempat sama je. Masuk sendiri lah kot kan? Yes. Okay. It's locked. Maybe the grandma know something. Okay, tak apa. Kita kumpul dulu. Kumpul persoalan. Tak, mana lampu? Tak ada lampu ke? Ini je. Apa ni? Apa ni makcik, nenek? Kau duduk rumah macam ni. Makan Maggi je. Oh, aircon ada oh. Oh. Ni baru ni.
Okey. Sampah banyak. Memang makcik ni tak buang sampah. Dia memang bela sampah. Nenek ni memang bela sampah je, geng. Okey. Okey, tak boleh buka. Atas. Wah, ada TV tu. Ada bunyi TV. Terkejut aku kau ni. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tauke, apa khabar? Okay, there's something like that. I thought I was sampai where Akikon room was locked. Do you know where the key is? How I Dah know? lama tak Let's see. masuk. I think I saw something that look like a key around here. I can't quite remember where to. Kat mana ni? Ada kunci kat sini. Terlalu bos. Dah lama tak masuk. Saya dah 2 minggu. Oh, ni kunci dia. Saya dah 2 minggu tak live. Semalam dengan hari ni saya baru start live. Terlalu busy, tak apa. Terima kasih sebab ada masa terluang, masa tak busy, masuk juga live saya. Terima kasih. Mana kuncinya? Sudah. Mana kuncinya? Oh. Kau kunci apa tadi? Kejap. Hilang dah kuncinya. Dah lama tak tengok game hantu hihi. Ya, game hantu. Kejap. Saya kuncinya mana tadi? Ni. Oh, okey. Saya detektif tau malam ni. Okey. Oh, radio. Ada radio. Iblis Ni tiga datang apa ni? kau. Iblis 3 dah main dah. Tak seram pun. There are terrible gravity on the back. How dare they? Oh, Kiko dia kena bully lah. Ya ke? Ya, tak takut lah, tak seram lah. Ni saya nak cari budak. Tiga budak hilang tau. Bunyi apa? Let's go. Mana keluar? Cuba main balik mesti seram. Hahaha. Sekejap. Halo, moshi. Cuma main balik mesti seram. Boleh nanti saya main balik. Hello. May I ask who calling? Auto fan, I can hear someone singing. Pula. Awak gelap. Awak gelap berdebur orang. Betul kecil aku. Rindukanlah dirimu sepanjang hari-hari. La ilaha illallah, gelapnya. Kau bongok kau budak ni, aku empuk kau kan. Did see you there? What's wrong? Do you know where your mother and father are? They are not. When will you come back? What's that in your hand? Dog. What dog food? Why do you have that? Hey, why don't you come down? Maybe she don't want to talk me anymore, but she isn't too scared. I just can't all lifeless. Itu je. Macam mana dia boleh hidup dalam rumah macam ni? Apa kat atas tu? Macam mana dia hidup dalam rumah sebegini rupa? Let's go. Okay, saya ada kunci tadi kan. Hidup berdikari. Hidup berdikari. Kesian. Tu nenek dia ada kat luar tu. Cuma mak ayah dia tak ada, hilang. Okay. Ni apa ni? Wow, ada. Apa ni? Oh, nak letak kat tu, kat shrine. Ada nak letak kat tokong tu. Okay, jom. Kita pergi kat tokong tu.
Tunggu Tu polis tu dia follow saya. Sebab polis pun perlukan bantuan saya. Sebab saya kan detektif yang hebat, terbaik, terpower di abad ini. So polis escort saya pergi ke rumah budak-budak yang hilang ni. Mana benda tadi? Tu. Ni le. Bukan ni Ni datang apa ni? Benda tu tokek. Bagi kat nenek tua tu. Ke bagi kat budak tu? Kejap, kita bagi kat budak tu dulu. Oi budak. Cuba bagi kat budak tu. Oi budak ni, aku bagi. Ni siapa punya ni? Kau cakap baik tau. Aku hempuk kau nanti. Tak ada. Budak tak nak ambil. Tidak, saya hempuk dah budak tu. Dah macam tak ada apa-apa petunjuk dah kat sini. Dah tak ada apa-apa petunjuk Saya rasalah kita kena proceed ke abang polis. Kita try kat abang polis. Hello, abang polis. Bagi dekat nenek tu. Nenek tu. Oh, okey. Jap. Oh, okey. Oh, nasib baik awak ingatkan. Kan, sebab barang ni dapat mana nenek tu? Nenek tu hilang tokek. Oh, cacawa lah. Chihuahua. Nenek dalam ni ke? Hai. Mana nenek tu? Sudah. Cukup sudah. Adakah nenek tu hantu? Ada dalam bilik ni ke? Anomali. Sekejap, saya dalam rumah. Rumah tak ada tadi. Radio ni aku dah tutup, terpasang lagi. 我不知道. Kejut aku. 我不知道. 我信我了，信我，我了信。哪了信我？我和ha nenek tu dah hilang mah. Kita balik ke balai polis dululah ada bukan seekor lah, seorang lagi makcik. Makcik tu, kita pergi kat makcik tu dulu. Makcik anak Mizuko tak mak Mizuko. Okey, jap. Kita ada ni kan. Ni. Makcik, saya ada tangkal ni. Okey. Where did you find this? This is Mizuki. Oh, betul. I see. I have no choice if it's for Mizuki. Betul? Oh, dia bagi masuk. Okay, let's go. Kai ulali ko shucha ala kuchai mai. Kai al kuchai. Mazli Pradana KMT. Toke. Okay. Tak, kenapa saya rasa macam saya ni pendek Mizuki. Tu je. Oh, okay. Saya kena ronda rumah dia. Kita cari bukti. Kita cari apa-apa yang boleh menjerumuskan kita. Ni ada komputer. Nenek tu anomali paling teruk. H. Janganlah. Nenek tu dia pergi kat belakang. Semak belakang kot. No horror, no game. Okay. Sian nenek tu. Apa tu? Sekejap.
Hai. Okay. Bilik siapa ni? Please break up with me. Oh, I get dating secret. Oh, kita ada suspek yang baru. Seiichiro Kun. It's busy to tell everyone. Seiichiro doesn't have the money or the brain. Duit pun tak ada, otak pun tak ada. Tak main sukan. I don't need your my life. My sensei she should break up. She should break up with you. My mom say she. Kenapa dia guna she? My mom say I should break up with you. Dah kau hantar surat kat Seiichiro. Seiichiro. Skandal rupanya. Skandal. Terkejut aku mak kau. What in my room? Ni milik makcik ke? When they whatever. Come to think of it, Mizuki have I think she will be the Kane house. Why saya rasa lah surat tu bukan Mizuki yang tulis tau. Mak dia yang tulis. Betul tak? Kenapa surat tu ada dalam bilik mak dia? Kan? Ni apa ni? Apa ni? Nak buat apa kotak ni? Alah, silap dah. Okey. Oh, ada kotak baru Okey. Mana dia suruh pergi mana tadi? Dia suruh pergi mana tadi? Ni ke? Apa ni? Look like Mizuki have boyfriend. They look very happy. Her boyfriend name Okay. Siapa tu? Mana tu? Mana tu? Kenapa bunyi budak orang menangis? Kat mana? Sini mana suara? Atas ke? Woi, aku dengar budak menangis, bodoh. Woi, bodoh. Mana? Radio. Kat mana ni? Bilik lagi satu. Bilik lagi satu? Ni. Tak boleh masuk. Yay. Tak boleh masuk. Tapi kalau saya masuk dalam bilik ni yang paling kuat bunyi. Okey, slow. Okey, slow. Kuat. Slow. Kuat. Sini kuat. Oh tu. Oh. Oh, radio dekat atas ni. Pasal apa dekat atas ni? Tak, makcik tadi suruh pergi mana? Lah, ketinggalan lah tadi. Makcik tu suruh pergi mana tadi? Oi. Ulanglah balik. Tolong. Kita ingat tadi. Aduh, bencinya aku tengok muka dia ni. Tak, apa ni? Macam ada almari Oh, almari dia. Sekali. Keluar kod. Ada tadi. Dia cakap suruh pergi ke somewhere belong. Berdua-duaan dengan makcik ni. Dah lah. Tak cantik makcik ni. Sekejap. Tak ada. Nah. Rumah lagi satu. Rumah. Oh, okey. Sekejap. Rumah lagi satu rumah dia tu tadi Rumah yang kita pergi tadi dia tak ada objektif dia. Aduh, detektif pun kenalah tulis atas kertas kan. Sekejap. Rumah tadi lah. Kejap. Ni ada satu lagi rumah. Bagi kat budak ni ke? Thanks. Now my family can live in peace. Oh yeah. I don't get what it's about. But here you go. Oh, dia bagi aku ni. Tu apa dia bagi ni? Kipas. Betul? Jom. Yang ni saya rasa letak kat shrine tadi kot. Letak kat patung. Okey, jap. Kanae. Akiko Kanae. Aduh, siapa pula Kanae? Kanae budak yang hilang tu lah
3 orang budak hilang. Oh, gila. Gila. Dunia sekarang ni dah gila. Ni bagi dekat budak tadi. Oh, budak tadi kan. Tapi ada. Jap. Yang ni ada. Oh, bijak lah awak ni. Kan, permainan budak kan. Tapi jap, saya nak letak kat sini. Dunia sekarang dah gila, geng. Budak hilang. Ya Allah. Hey. Ni puzzle. Tu. Bukan. Pula. Pula. La ilaha illallah, silap dah aku ni. Tak boleh ambil balik ni. Oi. Patung. Tak boleh ambil balik. Ini puzzle. Alah menyesal pula Makan air lah. Kita pergi rumah makan air. Silap lah, geng. Aduh. Ya, budak tadi tak bagi kat budak ni tadi. Kotak tadi bagi budak dekat tangga tu. Dah tak ada dah. Kotak tu saya dah bagi dah. Semua saya dah tak ada barang dah sekarang. Saya dah tak ada barang dah sekarang. Kotak tu saya dah bagi kat budak yang main kat depan rumah tu. Dia bagi ni. Bagi kipas tu. Kita pergi rumah makan air pula Alamak. Tak tahulah rosak ke apa tu. Benda tu saya letak kat patung tadi. Ni. Assalamualaikum pakcik. Rumah lagi satu. Ni kita pergi rumah yang baru. Hey how's going? Just pulling weed. Okay. This place look like a mess. I agree, but this isn't my place. Then what are you? I'm just a random guy hired by the guy who live here. I keep getting complaints though. I work too slow, they say. Why don't you just not do it then? They pay me well. How much? 100 yen. Well, anyway, I want to get my job done fast. I have something for you. If you bring me something, then can make my life easier. Tu panjang. Bawa cangkul lah. Cangkul ke sabit je kan. Mana rumah makan air? Aduh, polis Pakcik ni. beraka. Pakcik tengah rambut rumput. Jangan fitnah pakcik tu. Kenapa kalau berak? Ni ada ni. Okey. Dia akan bagi saya kipas Mana rumah makan air? Manalah saya faham bahasa Jepun, geng. Walaupun saya dah duduk kat Jepun 17 tahun tau. Muhammad Taufik. Thank you. Wow. Terima kasih Muhammad Taufik. Saya detektif hari ni Muhammad Taufik. Saya detektif mencari budak yang hilang. Dan saya mencari viewers saya yang hilang. Viewers. Wow, okay. Viewersku. Sekejap, mana rumahnya? Sini salah, situ salah. Oh, tu ke? Mana rumah kanak Oi. Tu sebelah depan tadi. Sebelah depan? Sekejap, saya kena cari sabit lah. Yang ni. Yang ni tak boleh masuk. Dia cakap wrong house. Wrong house. Saya hilang, Beng. Tolong cari saya. Awak di mana? Awak di mana? Awak di mana, Taufik? Awak. Janganlah hilang daripada saya, please. I need you, Taufik. 我去tempat tahu ni 新手嘛，我不知道apa Sabit ni. rumah nenek tadi. Sabit rumah. Ada sabit rumah nenek tadi Tapi ni macam boleh pergi lagi. Kita pergi. Bijak lah awak ni. Thank you lah, Toke. Wah, cipo. Apa citau? Jauhnya rumah Kanai. Assalamualaikum. Tak ada orang kat rumah. Pala otak dia aku jalan jauh-jauh. Ada orang kat rumah. Letih cari orang hilang ni. Macam mana
Mana aku nak masuk? Ada lubang ke? Rasanya takut ada lubang ah. Tengok dulu. Ingat pocong tadi. Ocong? Oh ya, yeah, yang patung tu. Saya dah berapa kali terkejut tau. Apa tu? Tangki air. Macam mana aku nak masuk? Agak membingungkan. Sabit kat rumah makcik tu Pergi kan. rumah nenek tu. Kita pergi rumah nenek tu dulu lah. Bengong aku. Apa detektif ni tulis? Ni siapa ni? Who are you? Hello bro. What do you guys want? Kanae gone missing. Do you happen to know anything about it? I'm also troubled by it. I have no idea. Well, you might find something in the house. Please come take a look. Pula dah. Alah, bapak dia. Jalan laju sikit pakcik. Engkau ada juga aku hempuk kau kan. Lembab pada jalannya. Cepatlah pakcik. Saya nak cari 4 orang hilang sekarang ni. Game Mizuko, seram. Kanae. Siapa seorang lagi tadi? Mizuko, Kanae, Akiko. Taufik. Taufik hilang. Game pun seram. Dah nama game seram. Okay. Mana dia? Mana dia? Terkejut aku. Muka dia ni macam... Muka dia macam Elon Musk kan? Muka dia macam Elon Musk lah. Adalah, ada. Apa ni? Kudak-kudak. Kudak-kudak nak bagi kat budak tu. Nak suruh budak tu buka mulut kan? Ya Allah, kenapa gelap rumahnya? It was suicide. The single mother grief. The police... Takumi 1. Okey. Takumi 1 umur 12 tahun ditemui mati. Mak dia yang bunuh. Lepas tu mak dia bunuh diri. Kepala otak mak dia. Borak dengan dia ke? Sedap kau minum air. Ya, dah tak ada apa. Okay, let's go naik atas. Alhamdulillah. Ni bilik Kanae. Tour 2005. First anniversary. Kunci pula dah. Berkunci. Okay, kita pergi tanya bapak dia kan. Kita tanya bapak dia mana kunci. Bapak, mana kunci? Kanae, that door was open. Do you have the key for it? No, I don't. Pula. Well, I remember Kanae was behind some furniture when she was little. But that was when she was a child. Belakang furniture. Belakang furniture. Ni macam. Belakang furniture. Tak gelap sangat ah. Okey. Lampu suluh dia pun memang aku baran betul lah lampu suluh dia. Dekat bilik dia. Dekat bilik dia. Okey, jom. Pintu keluar. Belakang furniture. Tak ada ah. Ni ke?
Hmm. Tak pasal-pasal pula aku kena mencari. Dah nak cari orang hilang, kena cari barang hilang pula. Kalau aku kopak aje benda ni. Belakang furniture. Tak ada ah. Mana Ada ke rumah macam ni? Memang aku tak duduk lah rumah macam ni. Gelap lagi. Macam ni je rumah dia. Geli aku. Aduh. Rasa tak seronok ah. Rasa macam nak keluar dari rumah ni dah. Saya tak suka lah. Macam tak best lah rumah ni. Rumah ni aku tak pernah tengok lagi rumah macam ni tau. Kau ni tolonglah aku cari. Behind some furniture. Furniture kau tak banyak lah. Oh, tak boleh ni. Yang ni gila ni. Saya rasa furniture ni je lah kot kan. Tak apa dulu lah. Kita belah dulu lah. Kita pergi rumah nenek tu kan. Kita nak ambil. Oh, terkejut aku polis. Oh, bagus polis ni duduk sini. Rumah Kanai ni. Rumah Kanai Akiko Mizuki Akiko. Kat mana tadi sabit tu? Oh, sabit tu kat ni kan. Pondok belakang kan. Mana? Okay, kudak. Nah, I need dog food you're holding. If you like, could you exchange for is... Okay, thank you. Hey, by the way, I don't see your grandma around. You know where she went? We don't have a grandma. Dia tak ada nenek tau. Oh, seram sejuk juga eh. Dia tak ada nenek tau. Kan anomali. Katil dia memang macam ni eh? Saya rasa macam elok je katil tadi. Entah, letak lah. Luar. Oh, okay. Makanan anjing. Makanan anjing. Dog's body travel many time. Okay. Anomali. Ni apa ni? Okay. Lu seram sejuk, wah seram panas. Okay, ada sabit. Okay, gua seram sejuk ni. Aku ada sabit tau. Aku sabit kepala orang hantu tau. Jangan main-main dengan aku tau. Kan air. Mizuki dulu lah. Kita pergi rumah Mizuki dulu. Saya nak pergi hidupkan anjing dia. Nak apa? Ada anjing. Mana anjing? Okay. Dia ada anjing. Anjing tua. Halo anjing tua. Nah. Dogo. Oh bukan, ini sabit. Mana makan anjing tadi? Okey tu. Hai anjing. Oh bangun kau dengan makanan besar anjingnya. Gimana dia? Tak ada. Sekejap ni. Apa? Dah tak hati.
Okay, let's go. Ah, alright. Oh, dah menggali. Apa ni? Terkejut aku. Thanks for the food. Tak serah. Anjing kepala manusia? Okay, kita pergi ambil sabit dulu Anomali lagi. Anomali lagi. Ni. Terkejut saya tadi tau. Anjing kepala manusia. Can I have? Okay, jom. Anjing kepala botak. Anjing kepala botak. Terkejut tau. Mana pakcik tu Okay. Nah pakcik. Thanks. Now I can leave. I don't have money, but here, thought I found on the ground. Trust me. Siapa ni kena pergi kat shrine? Aku tak ingat ni. Ni Kanai, rumah Kanai. Mizuki Akiko. Ni try bagi kat shrine. Nak lagi. Wang hajo punya batu. Tak cukup 2. Nak kena pergi cari kunci lah. Tak ada barang lah kan. Kena cari kunci jugalah. Kunci tolong. Sarja Okey. nak tidur dulu Okay, tidur. Terima kasih untuk malam ni, Tauke. Bye-bye. Jaga diri, tidur elok-elok. Cari kunci MM. Sama-sama. Alright. Esok masuk awal sikit. Okay, esok masuk awal sikit. 10.30 esok. Kunci. Baik, terbaik. Okay. Mana kuncinya? Tu? Dah jumpa kunci. Hilang dah binatang ni. Aku pula minum. Tiba-tiba hilang dia. Engkau. Kau ni kenapa? Sudah bahasa Jepun pula dah what is saying. Bahasa Jepun pula dah. Dan tak engkau lah. Kau cium lah dinding tu. Okay. They were fighting again. They were yelling at each other and I can't sleep. Dad was mad about what mom made for dinner. I thought it tastes good. I know it's getting tired. Dad was sad but mom buying a bag online. One can she reward herself once in a while. Mom was the loud one this time around. Okay, saya okok sekejap Then, ayah dia minum. Memang ayah dia suka minum. Ayah dia suka membazir duit. Then
Today my birthday, and neither is my parents remember it. Not even single word of celebration, just fighting as always. I'm getting sick of it. What's happening there? Uh, hmm. Okay, sebab mak ayah dia bergaduh, dia jadi depressed. Grade dia jatuh. Hmm. Hmm. Sedih ah. Hmm. Hmm. Oh, okey. Kunci tu tadi Okey, dalam bantal dia. Okey, let's go. Let's go. Pakcik tu. Oi, nantak kau lah. Jom. Bawakan saya ke rumah Mizuki. Okey. Password laptop. Password laptop kot. Bukan, password PC. Okay, let's go. Kita masuk. Okay. The email say, Mizuki, I heard you broke up with your boyfriend. Are you okay? I remember you tell me how much you love him. I'm a little worried. Talk to me anytime. I will glad you help you out. Okay. Next, view chat. Interest chatbot, it says, Mizuki, don't forget to bring it. Akiko, I know. Kan I that part right? Dia orang bertiga ni macam dah berpakat dalam bilik. Kat mana tadi? Interest chatbot, it says, Mizuki, don't forget to bring it. I know that part. Kat taman Hmm. Ni daripada siapa? Email. Email dia tak tulis Mizuki je. Mana mak dia? Kita cakap dengan mak dia sekejap. Mak dia dalam bilik ni lagi. Hilang pula dah mak dia. Mak dia dah hilang pula dah. Hantar dia lah. Benda tu. Oh, ni Oh. Okay, let's go. Ada taman Kat mana taman? Hello, Pak. Apa muka kau macam tu, polis? Okey. Oh, apa tu? Ui. Ui. Budak ni dia buat ajaran sesat ni. Dia orang bertiga ni buat apa sebenarnya ni? Hello, adik manis.
Jangan lari adik manis. Hilang pula dah. Tak boleh. Oh. Oh. Dia lari daripada saya Mana dia? Oh, peliknya. Kita ni dah duduk di alam di sebalik mata ke? Adakah kita berpeluang untuk menjumpai Ayah Pen? Tu siapa tu? Oi. Macam mana nak naik lah tu? Oi. Oh, tak boleh naik Lepas tu kerja aku macam mana ni? Tak boleh naik. Mana budak tu? Oh. Apa keseram taman dia? Berkemungkinan besar boleh berjumpa Terkejut. Ayah Pin. Terkejut saya Taufik. Taufik ada lagi ke? Thank you Taufik. Terkejut apa ni? Terkejut. Alam di sebalik mata ni. Kita akan jumpa Ayah Pen ada mungkin. Oi, laut. Lautan luas. Mana budak perempuan tu? Budak perempuan tu ada follow saya seorang tu. Mana dia? Oh, dia tak follow. Alah, saya ingat ke tadi saya nak ni. Saya nak pintas dia. Nak pergi mana ni? Jauhnya berjalan. Dia kejut aku. Kurang ajar. Gimana? Time tak masuk hari ni Saya nak main game Time tau. Time dah berkongsi rezeki dengan saya nak beli game. Tengok game mana ni? Oi. Oh, lemas ke? Budak 3 orang ni. Terkejut aku. Budak 3 orang tu kena bunuh ke? Dia orang kena bunuh. Oh, susah. Cari orang hilang. Last sekali akun ikut hilang. Tak, saya nasib baik tadi. Polis tu ada tulis tadi. Polis tu datang selamatkan saya daripada saya lemas. Dia orang bunuh diri lah 3 orang tu. 3 orang tu ada masalah keluarga. Mak ayah bergaduh, putus dengan boyfriend, bergaduh dengan mak. Tu je. Habis. Tamat. Tamata.
Baiklah, saya boleh bagi 5/10 je lah game ni. Dah lah.